Bila korang dengar perkataan kafir, apa ada dalam minda? What do you see? Ahmad, when I say kafir, apa dalam minda Ahmad? Orang yang tak beriman. Lagi, Qayyum, kafir, nampak apa? Tak dengar? Dia tidak melakukan amalan yang Allah suruh. Ada apa lain tak? Bila dengar je, kafir. Nampak apa? Yes, gal. Neraka. Okay, alright. Itu cara kita nak buat reflection tau. Daripada perkataan tu, nampak apa? Nampak neraka, nampak orang tak beriman, nampak orang yang tak ikut perintah Allah. Okey, bagus. Maknanya perkataan kafir tidak hanya dilihat kepada orang yang bukan beragama Islam. I want you to see that. Kafir doesn't mean acong, doesn't mean mutu. No, not necessarily. Kerana kafir, kufur itu sendiri adalah menunjuk kepada orang yang ingkar.